kita teruskan kepada kerja. Cuci ni saya servis. Ni dalam ni kalau boleh servis pakai brus besi ke ikhtiar lah. Macam mana pun sekejap cari brus besi ni kena bersih ke dalam ni. Ni nampak tu ladak. Ni ya. Kalau ada lah, kalau tak ada pun tak apa. Kau buat macam mana pun untuk cuci dalam tu. Cuci sebersih-bersihnya ya. Nampak bersih sikit. Ini ia perlu menggunakan brus besi ya. Sebab kotoran ini memang degil. Lepas tu servis namanya petrol ya. Nampak? Dia punya kesan tu ada putih tu. Dah bersih sikit. Adalah perbezaan nak banding dengan tadi. Minyak petrol ni hati-hati ya, jangan terpercik ke tempat-tempat yang sensitif lah. Macam kamera ke apa. Sebab minyak petrol ni sifat dia mengkakis. Lepas tu dalam-dalam boleh lah tarik sikit. Pakai pisau ya. Pakai pisau. Sebenarnya barang lama kita boleh guna.
Yang penting macam aku cakap tadi lah. Number one, maintenance. Orang putih kata maintenance. Kalau bahasa Melayu, penyelenggaraan. Ya, itu penting. Kau bagilah mesin 100 biji pun, kalau kau orang tak maintenance, dia akan rosak. Ni ya, kikis karat-karat ni. Supaya dia nampak bersih lah. Dan enjin kita tu lancar gerak. Aku berkongsi dah ya. Fungsi karburator ni. Ni ya. Fungsi karburator ni adalah sebagai jantung. Jantung ya, jantung. Jantung kepada sesebuah kenderaan. Tak kira lah kereta, motor, kecuali basikal, tak ada karburator. Yang lain semua pakai karburator kalau kenderaan tu berenjin. Dia berfungsi sebagai jantung dalam sesebuah kenderaan. Kalau benda ni sumbat, dia tak akan hidup. Punca nombor 1 tak hidup enjin ni kan, karburator ni. Ni nampak tak, dia kotor. Dia perlu dicuci dan diselenggara ya. Sebab minyak petrol tu kadang-kadang dia jadi beku dalam karburator ni. Sikit-sikit tak apa lah ya. Sebab ini karburator lama, biasalah. Kalau sikit-sikit kotor tak apa. Lepas tu cuci lah dengan minyak petrol ya. Nampak tak dia punya kesan hasil dia tu. Tuh. Nampak tak? Dia dah berkilat. Ada beza lah kalau nak dibanding dengan tadi. Kemudian kita spray. Kita manusia ni sama je. Jangan kita mesti yakin pada diri kita sendiri ya. Orang makan nasi juga, orang makan nasi bukan makan batu, orang yang pandai buat tu. Kita kena, dia pokok pangkalnya kita confident ya, confident pada diri kita sendiri. Kita boleh buat sebagaimana orang boleh buat. Kalau upah tukang baik RM28 aku dah kena lah. Di sebih ni je. Di sebih ni dia buka, dia pasang RM28. Mahal baik. Kedai. Dia belasah ke cukup-cukup. Sebab dia ingat kita bodoh.
Pertama-tama pasir putih je. Tak ada tukar barang weh. Tak ada tukar barang, gasket pun dia custom ambil kotak. Kotak apa entah. Dia bikin jadi gasket RM28. Bayar je lah kan. Macam mana kita repair. Lepas tu batu kikih benda ni. Ni. Ni Ni, binatang gasket lama ni kena kikih. Nampak. Ni perlu dikikis. Dikikis sehingga dia benar-benar bersih. Sebab kalau tak bersih, tapi hati-hati pisau tajam. Kadang-kadang dalam kerja kita ni, dia akan menyebabkan risiko kecederaan ya. Kalau tak parah pun sikit lah, mungkin luka-luka. Sebab tu kita kena ada glove. Ni glove. Pakai kasut. Jangan ambil mudah sebab besi, terpijak besi, luka kaki. Kalau kita mudah, dia jadi mudah. Dia sebenarnya boleh guna ni. Dia tak boleh guna tu sebab kita malas. Malas nak bersihkan dia. Ambil mudah tukar sebiji baru. Dia kedai dia nak duit. Barang boleh pakai, dia macam aku cakap tadi datanglah 100 biji mesin pun, kalau kau orang tak maintenance ataupun menyelenggara, dia tetap akan timbul masalah yang sama, iaitu kerosakan. Dia makan nasi mekanik, kita makan nasi juga bye. Kita jangan kata taksub sangat dengan mekanik tu. Kita pun boleh buat. Kita tengok apa yang dia buat tu. Apa yang orang pandai buat, kita belajar daripada dia kan. Berapa minit video? Nampak tak? Ada perubahan kan, bersih lah. Gasket lama dah buang lah. Baru boleh install gasket baru. Berapa minit? 14 minit lah. 14 minit saya tutup dulu. Next bersambung ke episod yang akan datang.